Salam sejahtera. Anwar Ibrahim akhirnya bersuara berkait Negeri Sembilan. Kemelut politik di Negeri Sembilan terus memanas, namun Perdana Menteri Anwar Ibrahim memberi bayangan bahawa pilihan raya Negeri Sembilan bukan jalan penyelesaian segera. Kenyataan ini hadir ketika krisis sokongan terhadap kerajaan Negeri Sembilan semakin meruncing, sekaligus menimbulkan persoalan jika bukan PRN, apakah pelan sebenar untuk menyelesaikan konflik kuasa ini. Menurut Anwar, keputusan akhir bukan terletak di tangan politik semata-mata. Sebaliknya bergantung kepada Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir serta proses persidangan Dewan Undangan Negeri. Ini memberi isyarat bahawa sebarang perubahan kerajaan perlu melalui saluran perlembagaan yang ketat, bukan sekadar percaturan angka di balik takbir. Namun dalam suasana politik yang semakin tegang, faktor masa boleh menjadi penentu segalanya. Dalam masa sama, pertemuan antara Ahmad Zaid Hamidi dan Anwar dijangka menjadi titik penting menentukan hala tuju krisis ini. Isu 14 adun Dewan Undangan Negeri, Barisan Nasional menarik sokongan terhadap Menteri Besar Aminuddin Harun kini bukan lagi sekadar isu negeri, tetapi telah mencetuskan getaran di peringkat nasional. Kini, apa jua keputusan selepas pertemuan itu berpotensi mengubah peta kuasa politik. Lebih mencetuskan debaran, ada kabar angin mengatakan mengenai kemungkinan pembentukan kerajaan baharu dengan sokongan Perikatan Nasional PN semakin kuat bertiup. Nama Jalaluddin Alias mula disebut sebagai calon pengganti, menandakan percaturan kuasa sedang bergerak pantas di belakang tabir. Dalam situasi ini, Negeri Sembilan bukan sekadar berdepan krisis politik, ia kini menjadi medan ujian sebenar kekuatan dan keutuhan kerajaan perpaduan. Namun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semuanya ini sudah terjawab semalam. Apabila UMNO, Barisan Nasional dan Anwar Ibrahim menegaskan bahawa kekal kukuh di dalam kerajaan perpaduan. Siapa yang rugi terbesar di dalam kes isu ini? Menurut penganalisis politik, pengulas politik, orang yang paling rugi sekali dalam krisis politik di Negeri Sembilan ialah Perikatan Nasional. Mereka kini semakin dikenali sebagai pencetus kepada kehuru-haraan politik. Kalaulah Perikatan Nasional tidak terhege-hege nak menyokong Barisan Nasional UMNO menarik sokongan, sudah tentu Barisan Nasional juga tidak akan berani membuat perkara khianat itu. Selain itu, tindakan beberapa orang pemimpin besar Perikatan Nasional mengumumkan Menteri Besar baharu di Negeri Sembilan belum sempat pun diselesaikan kemelut itu juga menunjukkan betapa gopoh, golojoh dan tamaknya mereka kuasa. Belum ada apa-apa, sudah umum kononnya mereka sudah menaikkan Menteri Besar yang baru. Akhirnya apa? Mereka tak dapat apa-apa. Yang dapat hanya taik ayam. Itu jelah mereka yang kerugian. Jadi, tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya untuk berkongsi, perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita celaru, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada penyakit. Jawapan kepada setiap masalah kesehatan kita ialah peningkatan daya imun badan. Apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita, mengajar imun badan kita, dan paling penting menyeimbangkan imun badan dalam tubuh badan kita.
Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan lepaskan peluang ini. Mungkin ini adalah jawaban kepada doa Anda selama ini untuk sembuh daripada penyakit. Terima kasih. Salam sejahtera, ini keputusan terkini berkaitan dengan krisis di Negeri Sembilan. Menarik perhatian kita, kenyataan media Menteri Besar Negeri Sembilan. Kita belajar banyak benda baharu. Ada hikmahnya. Dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan, kalau nak turunkan Yang Tuan melalui dua cara. Hanya dua cara untuk menjatuhkan, menggugurkan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, atau dengan kata yang lain, lebih mudah difahami, menurunkan Raja Negeri Sembilan. Pertama, baginda berhenti sendiri atau dipaksa berhenti. Dua cara ini yang akan boleh menyebabkan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan berhenti atau diturunkan atau dipecat. Berhenti sendiri atau dipaksa berhenti. Apakah keadaan yang boleh menyebabkan Yang Tuan Besar dipaksa berhenti? Ini adalah perkara yang boleh menyebabkan Yang Tuan Besar boleh dipaksa berhenti. Ini ciri-cirinya kalau ada salah satu daripadanya. Yang pertama, sekiranya Yang Tuan Besar Negeri Sembilan uzur yang amat parah, seperti gila, bisu, atau buta. Kedua, ciri yang kedua yang menyebabkan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan boleh dipaksa berhenti ialah mempunyai sifat yang hina. Yang ketiga, cirinya ialah melakukan perbuatan yang keji. Dan yang keempat, keadaan yang boleh dianggap boleh dipaksa berhenti ialah dengan sengaja mengendahkan perlembagaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hanya selepas dibuat salah satu dan dipanggil Yang Tuan, keempat-empat Datuk Undang dan Menteri Besar perlu tanda tangan proklamasi memecat Yang di-Pertuan Negeri Sembilan. Dalam kes kali ini nampaknya memang Datuk Undang tak ikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri itu. Kerana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka gagal membuktikan Yang Tuan Besar ada salah satu daripada 4 ciri tadi untuk dipaksa berhenti. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan masih sehat kuat, tidak mempunyai sifat yang hina, tidak melakukan perbuatan yang keji, dan sentiasa menjunjung perlembagaan negeri dan persekutuan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka juga lupa bahawa proklamasi untuk meminta atau memaksa Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan berhenti daripada jawatannya, jawatan baginda, hanya boleh disahkan dengan adanya tanda tangan proklamasi keputusan bersama Menteri Besar. Inilah kesilapan terbesar UMNO BN. Mereka lupa bahawa Negeri Sembilan mempunyai undang-undang yang cukup unik dan menarik. Menteri Besar Negeri Sembilan masih kekal menjunjung Raja di Negeri Sembilan. Jadi, itulah dia cerita yang ramai orang tak tahu.